Tadi hantar anak pergi tuition, pergi balik dalam 4 kilo, habis 4%. So secara matematik dia 1 kilo 1% lah, kalau tak apa-apa. Alright. Tadi 91, balik rumah 85. Tengok nanti berapa hari boleh habis. Aduh, nak parking sebut bateri. Kelima ke hari ke-6 tapau lunch dekat Kopi Hut. Bateri hari ke-6 kot, nanti ke-5 tadi, dia nak 8%. Hari ke-berapa tak ingat, hantar anak tuition 59%. Ambil anak balik tuition dengan beli roti. Bila nak habis set bateri ni, dah 6 hari ke berapa hari. Ada hantar anak sekolah 40%. Bila nak habis set bateri. Tadi pergi masjid, beli kopi, gunting rambut. Hari ke berapa tak tahu, ada 31%. Tak habis-habis bateri ni. Mau buat testing tak nak habis. Habis tak 2 minggu test bateri baru nak habis. Selalu 2 hari dah kena charge lah. Ada Allah, bateri dah habis. Allah Akbar, kita angkut keluar. Cek baik satu. Kalau 2 bateri dah ketul-ketul tangan ni. Aduh. Allah Akbar, masih biar ni. Kalau tak jadi masak. So sekarang kita cas dan tunggu 8 jam. Bolehlah 2 minggu.